Pernah tak anda cuba merakam suara? Tetapi setiap kali kabel panjang sedikit, anda dapat bunyi hum yang menjengkelkan. Itu adalah mimpi ngeri audio engineer. Zaman dahulu, peralatan awal seperti mikrofon dan gitar terpaksa bergantung pada jack lama, quarter-inch jack. Masalahnya jack jenis ini hanya menghantar isyarat unbalanced. Ini bermakna kabel semakin panjang, semakin banyak gangguan elektromagnet akan menyelinap masuk. Hasilnya bunyi berdengung yang kuat, kualiti rakaman hancur dan perlu dibuang. Mujurlah pada tahun 1950-an, seorang hero muncul. Konektor XLR yang dicipta oleh James H. Cannon. XLR bukan sekadar jack biasa. Ia mempunyai 3 pin penting. Pin ini adalah features utamanya. Kenapa 3 pin itu penting? Inilah advantage utamanya. Ia membolehkan penghantaran isyarat balanced. Isyarat anda kini dihantar dalam 2 salinan yang terbalik dan pin ketiga berfungsi sebagai ground. Apabila gangguan noise masuk, litar penerima boleh membatalkan bunyi bising. Itu secara automatik. Ini dipanggil common mode rejection. Jadi apa manfaat sebenar untuk anda? Kuncinya kualiti dan kebebasan. Dengan XLR anda boleh guna kabel sepanjang ratusan meter tanpa bimbang tentang bunyi bising. Suara anda kekal jernih bersih profesional. Anda kini bebas menyusun pentas studio tanpa dibelenggu hum yang merosakkan. Itulah magis di sebalik konektor XLR. Sekarang anda tahu kenapa setiap mikrofon profesional menggunakannya. Jika anda nak naik taraf kualiti audio, pastikan anda cari XLR.